Kalau korang dah jemu dengan keyboard biasa, lepas tu nak cari mechanical keyboard, ini dia keyboard mechanical daripada Gujodok. So, apa yang best dekat keyboard ni? Pertama sekali adalah dari segi design. Sebab keyboard ni dia ada kombinasi warna yang nampak pop up dan rasa stylish. Jadi nak letak dekat atas meja ke, gunakan dia untuk kerja office, meja kita akan nampak lebih kemas dan sedap mata memandang. Yang kedua adalah dari segi connectivity. Sebab keyboard ni adalah jenis yang tri-mode, lepas tu ada RGB light yang nampak terang. Jadi nak gunakan jenis yang wired ke 2.4G ataupun yang jenis Bluetooth, kita boleh guna aja multiple device dekat satu keyboard. Yang ketiga adalah dari segi typing experience dia. Sebab switch dia adalah jenis yang hot swappable dan kat dalam adalah jenis yang gasket mount. Jadi masa typing tu, experience dia memang rasa sedap dan rasa premium. Dan ini adalah sound test dia masa kita typing. So, kalau korang nak cari keyboard yang premium lepas tu nak beli dengan harga murah, korang kena cepat-cepatlah add to cart sebelum offer dia habis.